Kasih susun lurus, ah. Baik, bos. Lagi, apa lagi? Ambil lagi. Hai, dah tak larat ke? Ipin tolong. Ada buku. Kalau tak, bertambah sakit punggung aku. Ayah, 2 kali jatuh. Ada sakit kah? Mestilah sakit. Lain kali ya, buat kerja. Jangan main-main. Alah, main kejap je. Tu pun tak boleh. Betul-betul-betul. Tak apa. Si Galang cepat kemas. Ini buku semua, kasih simpan dalam kotak. Patutlah elok je kau duduk atas kotak ni. Penuh dengan buku rupanya. Pandai kan aku? Pak Pandi? Si Tangkang. Wow, ada buku orang putih lah. Puss in Boots, Jack and the Beanstalk. Uish, naga laut kepala 7. Fuh, macam sedap je cerita-cerita ni. Uncle, nak buat apa dengan buku-buku ni? Gitar semula. Sayangnya, buku-buku ni elok lagi. Kita orang nak, boleh? Nak baca? Boleh kan, Uncle? Boleh? Boleh. Ambil semua pun boleh. Tapi kasih kemas dulu, ah. Baik, bos. Terima kasih ya, tolong Uncle. Uncle, terima kasih juga bagi kita orang buku-buku tu. Ayah, 1 kotak penuh ah. Macam mana mau angkat balik? Satu, 2, 3. Mak Jening, bawang putih, bawang merah. Pak Pandi. Sang kancil dengan buaya. Sang kelembai. Buku apa ni? 3 hajat. Upin, tengok buku 3 hajat ni. Kosong je. Tak ada cerita pun. Bacalah buku lain. Banyak tu. Nak sikit. Tak boleh. Pergilah ambil sendiri. Kau nak baca buku mana? Bawang putih. Pandai tu. Tengok orang lah. Buku ni nampak menarik. Akak pinjam. Betul kecantikan orang dulu-dulu. Ya, manalah tahu. Kalau ada petua untuk tumbuhkan rambut di kepala korang ni, biar lebat macam rambut akak. Akak ni. Nanti akak bagi tahu ya. Kalau ada. Akak. Ipin cepat!
mainan. Kemas dulu buku-buku tu. Dah kemas. Naik basikal tu baik-baik. Buku, 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 buku. Buku, buku, buku. Wah, banyaknya makanan. Fizi, apa ada bawa? Aku tak bawa apa-apa. Ehsan akan bawakan. Ehsan mana? Kejap lagi datanglah tu. Upin Ipin sudah datang. Tengok ni. Kita orang bawa banyak buku cerita. Uncle datang bagi. Alah, patut bawa makanan dan minuman. Kan kita nak berkelah, bukan nak belajar. Tak apa, saya suka. Ada buku pantun ke? Carilah, mesti ada. Ada buku pantun. Marvelous. 2, 3. Tiga hajat. Hai, Upin, buku cerita apa ni? Kosong je. Apa tajuk buku tu? Tiga hajat. Buku tu memang kosong. Aku terbawa tadi. Buang je lah. Kawan-kawan, tengok ni. Ada apa? Ni, nampak? Sebutkan tiga hajat, ia akan ditunaikan. Tak percaya? Cubalah. Wah, buku ajaib. Betulkah? Boleh percaya ke? Kita cubalah. Wahai buku ajaib, hajat kami nak ayam goreng. 2, 3 daun. Tak ada apa-apa pun. Yalah. Ini buku sudah tipu. Upin, Ipin. Nah, ayam goreng. Akak kau bagi. Ayam goreng? Hajat kita tertunai. Buku ini memang ajaib. Minta ayam goreng, dapat ayam goreng. Betul-betul. 3 hajat. Maknanya kita ada 2 hajat lagi lah kan? Ya. Kalau macam tu, aku nak minta. Ish, kau ni. Aku pula nak minta. Saya pun mau juga. Bagilah saya. Jangan berebut lah. Apa ni? Dah tu, buku ni aku punya. Aku yang boleh minta. Aku nak... Permainan Metrobot baru. Metrobot X. Boleh terbang dengan alat kawalan jauh. Terbang di angkasa melawan raksasa. Metrobot X. Bebas! Wahai buku ajaib, hajat aku nak Metrobot X.
Jad? Buku ni buku ajaib. Cuba akak tengok. Ha? Tengoklah. Tak tipu. Hai. Betul-betul. Cuba cerita kat akak betul-betul. Akak tengok buku ni. Kosong kan? Tapi bila kena air, ada tulisan muncul. Kita boleh minta 3 hajat. Ha? Korang ni kelakar lah. Ini bukan buku ajaib. Mari ikut. Akak nak tunjuk sesuatu. La 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 la. Cepat-cepat. Akak nak buat apa ni? Akak nak buat silap mata. Tengok betul-betul. Terus sangat cantik. Tengok, tulisan tu muncul di kertas basah ni. Lepas tu, kita keringkan dia. Tulisan tu hilang lah. Ha, kalau nak tengok tulisan tu muncul balik, kita letakkan sedikit air. Pandainya akak. Mestilah. Maknanya, buku ni pun guna cara yang sama? Ya, dah faham? Tapi, 2 hajat kita orang minta, 2-2 dapat. Ipin minta ayam goreng, terus dapat. Itu kebetulan. Tapi kan Kak, hajat kedua, Upin minta Metrobot X. Dapat. Macam mana tu? Assalamualaikum. Ipin, Ipin. Jemputlah. Robot aku. Nasib baik tak hilang. Puas aku cari. Mana kau tahu robot tu ada kat kita orang? Fizi yang bagi tahu. Aku jumpa dia dekat pondok tadi. Kau main kat mana? Sampai robot hilang pun kau tak tahu. Masa tu aku kat warung Uncle Mutu. Dela pure pure माझा मोरला चापके हो माझा मोरला चापके अरे कौन मोर दरदिया पिया हरदिया के छापके कौन मोर दरदिया पिया हरदिया के छापके Yoyo tu dalang banyak bagus. Datang tepat masanya. Mari rasa ini resepi baru ayam goreng istimewa. Par, acuh, aman. Percuma. Sempurna. Sedapnya bau. Nak lagi. Ayam tu sedap sangat. Sampai aku terlupakan robot tu. Jadi tak ada kena-mengena lah dengan buku ni. Ipin! Tolong akak jap. Kau minumlah dulu. Jom. Ya Kak, datang ni. Buku 3 hajat?
Assalamualaikum. Ehsan ada sini? Pa. Baguslah. Mutu ada bagi ayam golek istimewa ni. Dia suruh rasa. Nanti kita makan sama-sama ya.